Hai, Jahat. Assalamualaikum. So hari ni saya nak buka parcel yang baru je sampai petang tadi. Okey, cerita dia 2 hari lepas aku ada order 2 keping SIM kad tunggal. Sebab aku punya stok yang 10 keping tu dah habis. Ramai pula orang nak pakai SIM kad tunggal. Okey, dalam ni dikatakan bukannya ada SIM kad je, tapi ada satu surprise yang Tuan Hafiz Harif bagi pada aku. Katanya aku dapat gold bar. Sebab dapat reward daripada Tuan Hafiz Harif. Jadi betul ke dapat gold bar? Ke main-main je? Okey, so tanpa membuang masa, jom kita buka parcel ni. So kita tak ada cara yang baik, tak ada gunting, kita koyak je lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. So kita dapat apa ni? Op. So ni kita tak tepi. First kita dapat nampak? So ini bag dari okay. So inilah SIM card yang sampai. SIM card dengan gold bar. Okay, kita tengok SIM card dulu. So inilah SIM card terluar. So saya order 2 keping SIM card Lite. Okay, kita tak tepi. Ini memang saya order. Tada! Cantik tu. Gold bar daripada Tuan Hafiz Harif. Reward daripada Tuan Hafiz Harif. 0.5 gram 9999. Bukan 9933 tu. 999.9. Alhamdulillah, rezeki daripada Allah. Terima kasih kepada Tuan Hafiz Harif. So korang kalau nak dapatkan gold bar secara percuma, korang boleh join webinar malam ni pukul 9 malam ataupun pukul 3 petang. Webinar tu kita ada buat setiap hari. Okey. So terima kasih lagi sekali kepada Tuan Hafiz Harif. Pakai SIM card je tapi siap dapat gold bar. Style kan? Syafiq Najah.